Ajwa, Puan dah mula rakam ni. Mailah sini. Kata nak berkenalan dengan subscriber kamu. Ya, Abah, tunggulah sekejap. Nak makan ni. Sedapnya. Ajwa datang. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Abah, belakang kasih sikit kamera ni. Okey, sekejap ya. Okey, terima kasih Abah. Hello semua, nama saya Ajwa. Kalau kamu semua nak tahu umur saya, kamu semua kena tengok video saya. Pasti kamu semua akan tahu. Tujuan saya di sini untuk memberitahu filem pertama saya di channel saya. Jadi iaitu filem yang bertajuk Dunia Kita Berbeza. Jadi filem itu diceritakan tentang dua kembar yang dipisahkan oleh takdir. Filem ini mengajarkan tentang takdir. Takdir adalah sesuatu yang tidak boleh kita ubah. Jika takdir kita buruk, suatu saat takdir kita akan menjadi baik. Jadi, kita tidak bolehlah menyerah. Kita harus tetap menjalani hidup dengan semangat dan tidak berputus asa. Karena nak bagaimanapun kita merubah takdir, takdir tak akan berubah. Jadi, terimalah takdir kita. Sekian dari saya, Ajwa. Bye-bye. See you again semuanya. Bye-bye semua. Bye-bye. Jangan lupa tengok filem saya tau. Bye-bye. Sekali lagi, see you again. See you again. Bye. See you again guys maksudnya. Bye-bye.